bawah tu. Situ. Dia bolak-balik. Okay, so bila hati penyakit ni akan stres lah hidup kita. Okay, kat sini akan nak bagi 3 formula untuk kita hidupkan hati kita supaya kita akan release stres lah. Okay, yang pertama, kita kena yakin dalam apa jua perkara pun, contoh dalam belajar ke dalam kerja pun, kita kena yakin. Contoh kita kat UM kan, kita ingat oh you hebat, budak-budak ni hebat, kita kadang kita akan rasa takut. Kita tak yakin dengan diri kita, kadang kita akan menyebabkan kita stres. So bila kita yakin, kita akan rasa berani. Bila dah berani tu, tak adalah stres kan. Okay, yang kedua, kita kena ikhlas. Dalam apa-apa pekerjaan, dalam belajar, kita kena ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Contoh dalam organisasi kan, kita akan rasa buat kerja tu tak ikhlas. Kenapa aku je tak terus buat kerja, dia orang ni tak buat apa-apa pun kan. Benda tu akan menyebabkan kita stres. So dalam apa kerja yang kita buat, insyaAllah kita ikhlas, kita akan tenang. Bila kita ikhlas, kita akan tenang. Okay, yang ketiga, kita kena syukur. Kadang orang yang stres ni, dia tak cukup dengan apa yang dia ada. Dia tengok orang lebih sikit, dah mula sakit hati, dah rasa stres. Kenapa dia dapat macam ni, aku tak dapat macam ni. So, apa-apa yang kita ada pun kita syukur. Bila kita syukur, kita akan rasa gembira. So, kita tak akan stres. Itulah tanam dalam diri kita 3 formula ni. Yakin, ikhlas, syukur. InsyaAllah kita akan hilangkan, kita akan kawalkan stres dalam hidup. InsyaAllah akan bahagia. Itu je daripada saya. Okey, seterusnya kita masuk kepada modul ibadah. Okey, jika dikaji, punca berlaku stres ni menurut kacamata Islam dia slightly different berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Barat. Sebab apa? Islam dia lebih memandang punca berlakunya stres ni adalah punca daripada hati yang jauh daripada Allah. Dan disebabkan itulah saya sertakan beberapa cara on how towards those yang struggling dan cope with their own stress. Yang pertamanya, seseorang tu dia perlu membaca Al-Quran dan bertadabbur dengannya. Sebab kita semua tahu amalan membaca Al-Quran dan bertadabbur dengannya dapat menghasilkan sifat takwa, meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita analogikan antara Al-Quran dengan hati, Al-Quran kita ibaratkan sebagai ayat, lepas tu hati kita ibaratkan sebagai pokok. Pokok takkan boleh hidup dengan subur tanpa bantuan ayat. Betul tak? Same goes dengan hati. Kalau hati tu dia menyelami makna-makna Al-Quran, nescaya dia dapat menghirup kesegaran yang berpanjangan. Okey, dan yang keduanya, melazimi kehidupan harian dengan solat-solat sunat seperti solat sunat taubat, tahajud, duha dan kebanyakan berdoa. Sebab apa? Mendirikan solat-solat sunat ni bukan sahaja mententeramkan hati, bahkan dia juga mampu menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan emosi. Dan yang paling penting, kita semua sedar bahawa hanya Allah je tempat untuk kita bergantung. Betul tak? Betul. Okey. Dan yang ketiganya, sentiasa berzikir. Okay, the only way untuk orang tu achieve inner peace adalah dengan memperbanyakkan berzikir, memohon keampunan, memuji dan yang paling penting mendapat keredaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Bukan itu saja, malah orang yang selalu berzikir akan dilindungi oleh malaikat dan mendapat ketenangan, dan Allah akan menyebut mereka di langit di hadapan para malaikat. Sebagaimana dari Abu Hurairah dan Abu Sa'di Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahawasanya mereka berdua menyaksikan atas Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan mereka dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, turun kepada mereka ketenangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di langit. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, ucaplah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. InsyaAllah hati kita akan tenang. Dan last but not least, digalakkan kepada lelaki untuk kelak bertablik dan beriktikaf dalam masjid. So, apa tak ada kelak tablik tu sana? Okay, antara pengisian dibuat masa tablik, waktu pagi tu mereka akan bermuzakarah, betul tak? Okay, tengah hari mereka akan qailullah, dan waktu maghrib mereka akan bayan, dan sebelum tidur mereka belajar adab. Tu je. Dan kita ni digalak dan dituntut untuk beriktikaf dalam masjid. Rasa?
Okey, seterusnya kita pergi kepada modul ketiga iaitu hello, dengar tak? Okey, kita pergi ke modul ketiga iaitu terapi tazkiyatun nafs. Siapa kat sini pernah dengar tazkiyatun nafs? Okey. Okey, tazkiyatun nafs tu apa sebenarnya? Membersihkan jiwa. Okey, kenapa perlu pembersihan jiwa ni? Sebab kotor. Okey, kalau kita lapar, apa kita buat? Makan. Kalau jiwa kita lapar, apa kita buat? Okey. Okey. Okey, yang pertama, kita kawalan anatomi jasmani manusia. Apa maksud kawalan anatomi ni? Okey. Tazkiyatun nafs ni sebenarnya banyak ulama yang membincangkan tazkiyatun nafs ni. Antaranya siapa? Al-Ghazali lagi? Abdul Talib Al-Makki, Imam Farabi. Okey, yang ni berdasarkan Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Okey. Kenapa? Okey, dia kata kat sini jasmani manusia. Kenapa anggota jasmani manusia ni penting? Sebab dengan anggota zahir manusia ni, dia adalah satu elemen yang penting untuk pendidikan jiwa. Okey. Kat sini Al-Mandiri telah menggariskan panduan bahawa ada 7 anggota yang perlu dijaga dan dikawal. Okey, yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima faraj, yang keenam kaki, sepasang kaki dan yang ketujuh sepasang tangan. Okey. Okey, tubuh badan manusia ni juga penting sebab dia akan mempengaruhi jiwa dan akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri. Okey, kita pergi salah satu persatu. Okey, mata. Macam mana kita nak kawal mata? Pelihara mata daripada pandangan yang diharamkan oleh syarak. Okey, oleh Allah. Okey, contohnya apa? Tengok aurat orang. Boleh tak tengok aurat orang? Okey. Secara ringkas ya. Okey, yang kedua, mata dan telinga. Macam mana kita pelihara telinga? Jangan dengar orang mengumpat. Lagi? Membawang. Okey. Dan sebagainya. Okey, yang ketiga, lidah. Macam mana nak kawal lidah ni? Jangan mengumpat, jangan memaki. Jangan bicara. Okey. Kalau nak manfaatkan lidah pula macam mana? Berzikir. Okey, yang keempat, perut. Perut macam mana pula? Jangan makan banyak-banyak. Sebab apa? Okey, dia akan memudaratkan kesihatan. Okey. Yang kelima, apa? Faraj. Okey, faraj ni macam mana? Berzina. Lagi? Hubungan seks sebelum nikah. Okey. Sepasang kaki. Yang keenam, sepasang kaki dan tangan. Okey, ni sekaligus. Okey, macam mana kita nak pelihara dia? Jangan pergi tempat maksiat. Tu untuk sepasang kaki. Kalau tangan? Jangan mencuri. Okey. Okey, kemuncak kepada kaedah ni adalah manifestasikan kesyukuran kepada Allah dengan apa yang nikmat-nikmat Allah bagi kat kita. Okey. Okey, seterusnya, menyingkirkan elemen negatif. Okey, macam mana nak singkirkan elemen negatif? Sebelum kita nak singkirkan elemen negatif tu, kita kena kesan elemen negatif apa yang ada dalam diri kita. Betul tak? Okey. Boleh tak bagi contoh apa elemen negatif yang ada dalam diri kita? Overthinking, asal dengki, suka tangguh kerja. Okey. Bila kita dah dapat kesan elemen-elemen yang negatif ni, apa kita buat? Kena singkirkan dulu.
dulu. Niat dalam hati, aku tak nak dah elemen-elemen negatif ni. Okey. Okey, kat depan ni adalah zikir dan doa yang boleh diamalkan. Boleh tak baca bersama? Boleh. Okey, yang pertama. Salim. Sama-sama lah. Okey, yang doa. 1, 2, 3. Okey, semua dah hafal kan? Okey, tinggal nak amalkan sahaja. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, bila kita dah singkirkan segala sifat-sifat negatif, apa kita kena buat? Kena mantapkan sifat positif. Okey, macam mana? Sifat positif. Okey, dekat sini Al-Madili ada okey, ada 6 sifat terpuji yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah khauf. Yang ketiga adalah zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima ikhlas. Dan yang keenam adalah tawakal. Kenapa perlu kepada 6 sifat terpuji ni? Okey, bila kita dah buang elemen-elemen negatif, kita perlu hiasi jiwa kita dengan sesuatu yang positif. Kalau kita tak buat, kita dah tak buat ni, lepas tu kita tak buat apa-apa. Kita dah buang elemen negatif, lepas tu kita tak buat apa-apa untuk menambah baikkan diri. Jadi apa akan rasa kosong. Okey, untuk yang ni pula akan ada zikir dan doa juga. Okey, yang pertama hanya membaca Al-Fatihah daripada ayat 1 hingga 7. Okey, yang kedua adalah zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey, yang tu juga kalau boleh 100 kali satu hari tu akan 100 hari lah. 100 kali dalam sehari. Okey. Okey, bila dah buang elemen negatif, kita dah masukkan nilai-nilai positif, apa kita kena buat? Kita kena tadi ada okey, kita kena stabilkan diri kita dan menyerahkan diri kita kepada Allah. Okey. Okey, teruskan kepada zikir. Okey. Kat sini pula zikir kita semua tahu kan? Semua pernah hafal kan? Okey, kita baca sama-sama yang pertama. Kurang-kurangnya 3 kali sehari. Okey, yang kedua tu hanyalah selawat sebanyak 10 kali sehari, dan yang ketiga adalah menyebut Al-Matin dan Al-Qawi. Okey, last kali bila kita dah last kali adalah bahagia di dunia dan akhirat. Okey, zikir dia adalah Rabbi Yassir wa Tu'assir ya Karim. Okey, sebanyak 100 kali. Ya Rasulullah adrikna, ya Rasulullah amitna. Okey, yang tu kena baca dalam 100 kali sehari. Okey, adalah zikir-zikir ni kita kena amalkan semua ke? Sebaik-baiknya amalkan semua. Jika tidak mampu, amalkan satu zikir yang bila kita baca tu diserap dalam jiwa kita. Okey. Okey dah. Okey, sekian saja. Okey, kita teruskan modul kita yang keempat, iaitu konsep redha. Okey, sebelum akak terangkan tentang konsep redha, akak nak tanya adik-adik semua. Ingat tak apa peristiwa dan bencana yang berlaku pada negeri Kelantan pada tahun 2014? Banjir Bah, iaitu orang panggil Bah Kuning. Bah Kuning 2014. Okey.
sebelum akak nak terangkan pasal redo ni, akak nak cerita dulu boleh tak? Boleh. Adik-adik masih produktif lagi kan? Okey. Okey, akak teruskan masa 2014 kita form, kalau masa tu akak form 4. Okey, masa tu adik-adik form 5 kan, SPM. Okey, masa tu November 2014, Bah Kuning melanda negeri Kelantan. Okey, masa tu kejap, nak tayangkan video kejap. Ada gambar akak juga tahu. Dia tak ada guna-guna. Tak boleh ditayang umum. Okey, masa tu November 2014. Akak ingat lagi masa tu ayah akak sebagai pemeriksa kertas peperiksaan kertas SPM, subjek prinsip perakaunan. Masa tu kalau kita pemeriksa ni, kita kena hantar skrip dekat ketua kita untuk dia double check kan. Okey, kebetulan tu hari ketiga ayah akak kena hantar skrip, tapi dia tergerak hati untuk tak pergi hantar skrip tu. Sebab dia cakap rasa macam tak sedar hati kalau dia pergi. Lepas tu masa tu tengah hari tu kita orang dikabarkan dengan air naik secara mendadak. Memang air laju gila naik dan masa tu dah melebihi paras bahaya. Lepas tu masa tengah hari tu ayah akak pergi, mak akak suruh ayah akak pergi beli makanan untuk kita buat stok selama seminggu. Okey, masa tu memang pasar raya Pantai Timur tu memang habis diceroboh. Bukan sebab dia orang nak mencuri, bukan sebab dia orang tak ada duit nak beli, bukan nak ambil macam tu je, bukan. Tapi sebab kita orang dah terkepung, tak tahu nak ambil makanan kat mana. Maksudnya kalau masa tu memang kita orang bekalkan tepung gandum, bekalkan siap-siap bahan-bahan macam tu. Maksudnya Maggi semua tu kita orang bekalkan. Lepas tu semua yang dekat kawasan rendah tu dah pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapat keselamatan lah. Sebab masa tu memang banyak rumah yang dah hanyut. Okey, aku ingat lagi masa malam tu, tahu tak kawasan Mani Urai? Tahu, yang orang luar ni tahu tak? Masa tu malam tu kita orang packing barang, kita orang packing barang untuk pindah ke tempat, walaupun rumah saya tinggi atas bukit, tapi kita orang tetap nak buat preparation lah, takut terkepung ke apa kan. Lepas tu kita orang pindah tempat tinggi. Lepas tu masa kita orang pindah malam tu 12:30 pagi, kita orang terima call daripada keluarga dekat Mani Urai. Dia orang call suruh ayah saya call JPA. Okey, dia orang suruh ayah saya call JPA. Tapi JPA cakap dia tak dapat tolong. Sebab dengan bot tu dia tak dapat masuk kawasan Mani Urai tu sebab air terlampau deras, takut bot tu terbalik. Lepas tu memang family dekat Mani Urai tu betul-betul tawakal. Dia orang cerita dekat kita orang, disebabkan JPA tak dapat tolong, so dia orang rumah dia orang 2 tingkat. Tapi dia orang pindah ke tingkat 2. Masa tu jiran-jiran yang rumah 1 tingkat tu semua dah tak ada. Tinggal rumah dia orang je yang 2 tingkat. Okey, masa dia orang pindah dekat tingkat 2 tu, air dah naik sampai buku lali.
dengan anak kecil yang tengah menangis, dia orang pangku atas bahu. Lepas tu masa tu kita orang terputus bekalan elektrik dan bekalan air selama 2 minggu. Masa tu dia orang saksikan satu persatu rumah hanyut. Dan dia orang beberapa kali menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia orang memang betul-betul tawakal, sebab tak ada orang yang boleh tolong dia orang. Tapi alhamdulillah keesokan pagi ada orang kampung yang tolong dia orang dengan naik bot. Tapi dia orang pungkas sikit-sikit sebab family kat sana tu dia ramai. So dia pungkas sikit-sikit tapi dia drop keluarga tu berasingan. Maksudnya separuh dekat hutan tu, separuh dekat hutan ni, separuh dekat hutan sana. So dia orang keluarga tu terpisah. Tapi alhamdulillah lepas surut banjir tu, kita orang dia orang dah jumpa balik tiga-tiga keluarga tu dengan bantuan orang kampung lah. Lepas tu masa tu jugalah tiang elektrik jatuh. Lepas tu pokok-pokok tumbang menghalang lalu lintas dengan air yang tinggi dan deras. So NGO yang datang dari negeri lain nak bagi bantuan tak boleh masuk sebab masa tu memang lalu lintas memang tak buka lah jalan tu. Lepas tu dan sekolah saya yang masa SPM tu pun, walaupun sekolah tu tinggi tapi tetap juga terkena banjir tu satu tingkat. Okay, so bila keluarga-keluarga yang terlibat dengan banjir tu, dia orang pindah ke pusat pemindahan banjir. Dan masa tu kita orang kan tak ada air, tak ada elektrik. So dia orang berak, kan nak cakap betul tapi sebab tak ada air, dia orang berak merata. Maksudnya memang kawasan sekolah tu memang betul-betul kotor, penuh dengan lumpur, dengan ada yang bersalin dekat pusat pemindahan banjir sebab tak dapat nak call ambulans masa tu. Sebab yelah, kita tak ada elektrik, nak phone pun tak ada bateri, line nak call pun tak ada. So masa tu memang orang-orang dekat pusat pemindahan tu tolonglah untuk dia bersalin dekat situ. Lepas tu alhamdulillah lah lepas 2 minggu kita orang terputus elektrik dan air. Lepas tu seminggu lepas kejadian banjir tu air dah mula surut. So keluarga-keluarga yang terlibat dengan bencana banjir tu pergilah melawat kawasan rumah mereka. Sebab masa tu memang rumah semua hanyut. Okey, apa yang saya nak kaitkan dengan redha kat sini? Awak tahu tak redha tu apa? Redha tu bila mana kita tidak bertikai, kita tidak persoalkan kenapa Allah uji aku. Kenapa aku yang Allah pilih untuk bagi ujian musibah ni? Kenapa bukan orang lain? Allah ni tak adil. Kita selalu cakap macam tu kan. Tapi kadang-kadang kita ego. Cakap tak apa, aku dah reda. Ya ke kita reda? Reda tu bila mana Allah uji kita tapi kita dah tak pertikaikan benda tu. Okey, kalau nak cakap stres tak rakyat Kelantan. Semua perabot musnah, rumah runtuh. Nak beli pakaian sekolah anak-anak lagi. Nak bina rumah baru lagi. Nak bersihkan kawasan rumah lagi. Stres tak? Stres kan? Kita rumah bersepah pun kita dah stres. Ini kan pula rumah kita yang dipenuhi dengan lumpur tu. Tak campur lagi dengan rumah yang runtuh semua tu. Okey. Apa yang saya nak cakap kat sini, bila rakyat Kelantan reda dengan ujian yang Allah bagi, Allah buka satu-satu pintu rezeki untuk mereka. Kita orang terima banyak sumbangan daripada NGO. Kita orang terima, contohnya kita orang terima bantuan baju sekolah, peralatan menulis. Lepas tu kalau keluarga-keluarga biasanya dia NGO akan bagi beras, tepung dan sebagainya lah. Okey. Betul lah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Okey, wallahu alam.
Okey, kita akan main game sekejap, boleh tak? Boleh. Okey, boleh tak buat bulatan? Bulatan besar tau. Kita akan main game kotak beracun. Tak apa, jangan takut. Hadiah banyak untuk adik-adik semua. Kita orang kumpul dana ni tau. Saya nak sediakan kau mati dengan aku. Okey, buat bulatan besar tau. Tak ada yang terkecuali. Sambung lah. Sambung tapi jarakkan lah. Bukan nak suruh rapat. Okey, yang tak buat tu boleh ke depan kot. Yang Rabiah and the gang tu. Okey, semua dah ready? Okey, tahu kan macam mana nak main kotak beracun? Okey, jangan main tipu Okey, jap. Nak mula dekat mana dulu? Perempuan dulu ke lelaki dulu? Dah nak mula dulu lah. Kau tak kena jawab nanti. Okey, kejap Okey, 1, 2, 3. Tak boleh main tipu Cepat kita tahu siapa yang kena. Sila pilih warna kegemaran anda dan jawab satu soalan. Okey, baca soalan. Baca kuat-kuat. Apakah yang anda lakukan apabila anda stres? Okey, apa awak buat? Menangis? Tidur? Senyum? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan seterusnya. Kejap. Okey, cepat. Okey, sila baca soalan anda. Apa terapi terbaik bagi Fadhi untuk merawat stres? Banyakkan zikrullah. Cara pegang dulu. Okey, cepat. Siapa nak jawab pula? Apakah yang anda faham dengan stres? Apa yang Kak Bel faham? Apa yang adik faham? Tekanan. Okey, teruskan.
Jangan berebut. Dengar. Dua lagi. Bukan contoh stres yang baik. Apa pun? Bukan contoh stres yang baik. Contoh stres bila nak buat kerja. Jadi stres tu memberi tekanan tapi kita Buat sesuatu kan. Okey, bagus. Nak hadiah kah? Kita teruskan. Bukan zikir yang boleh dibaca kita itu kebesaran. Bukan zikir yang boleh dibaca bila kita itu kebesaran. Boleh bacakan zikir tu tak? Apa selawat? Selawat tu boleh tak? Ikut gitu. Okey, bagus Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, teruskan kepada Ali. Silent. Nak main lagi ke? Okey, kita teruskan kepada slot muhasabah. Okey? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam surat muhasabah. Ya, muhasabah, apa itu muhasabah? Siapa jawab? Yang tengah mengurut tu. Apa tu muhasabah? Yang tengah mengurut. Kalau bisa sebelah. Betul. Muhasabah ni, dia kalau ikut Al-Muhasibi kata, dia menilai dan menghitung amal perbuatan manusia masa lalu supaya kita dapat perbaiki amalan kita pada masa akan datang. Dalam sehari sepatutnya lah kita mengambil satu masa, tak kisahlah 1 jam ke 2 jam ke berapa minit untuk kita muhasabah diri kita sendiri. Sebab manusia ni tak perfect. Kita tak tahu sama ada esok kita masih bernyawa ataupun hari ini merupakan hari terakhir kita. Contohlah kan, hari ni kita melawan cakap mak ayah kita. Adakah esok kita akan ulang kesilapan yang sama untuk menderhaka kepada kedua ibu bapa kita? So itulah nama dia muhasabah. Okay. Muhasabah ni dia perlu diamalkan dalam kehidupan seorang Muslim. Islam sangat menuntut penganutnya untuk muhasabah. Kenapa? Dapat dilihat sebelum dan selepas melakukan sesuatu perkara. Muhasabah ada 4 tempat.
Kalau menurut Al-Muhasibi, pertama, sama ada kita pada kedudukan beriman ataupun kufur, benar ataupun dusta, tauhid ataupun syirik. Dan last sekali, sama ada kita seorang yang ikhlas ataupun seorang yang riak. So kita kena renung diri kita, ambil masa, adakah sehari tu kita mengulang kesilapan yang sama. Kalau hari ni kita seorang yang riak, adakah esok kita seorang yang ikhlas? Itu. Okey, proses muhasabah. Manusia melakukan proses tadabbur terhadap amal perbuatan dan dari segi kesilapan dan juga kelemahan. Muhasabah ni kita dapat menghentikan diri kita daripada terus berasa stres dan kembali kepada Allah. Dengan kata lain, kita bertaubat, memohon keampunan kepada Allah. Allah sebut, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Okey, seterusnya kita nak buat slide surah muhasabah cinta. Okey, setiap seorang akan dapat satu kertas. Dalam kertas tu nak semua tulis sama ada kesalahan ataupun kesilapan diri, tak kisahlah. Sebab kita kan manusia biasa, kita kan tak sedar kita ada buat salah ke orang, kita tak nampak. Tapi kita muhasabah balik sama ada kita ada kesalahan tu atau tak. Surat tu tak kisah untuk, especially untuk orang sayang lah, tak kisah mak ayah ke, kawan-kawan, sama ada untuk diri sendiri, untuk kita berbagi diri sendiri. Okey, boleh mula sekarang, bagi masa dalam 5 minit. Okey, boleh juga tak tulis surat ke kawan ke, contohnya Ali yang dalam agama. So dia tulislah apa kesalahan dia dan minta maaf. Kita nak kesalahan dia, kita tak kisah. Apa-apa pun boleh. Okey, surat tu kalau contoh bagi kat kawan, lepas tu nak bagi kat kawan pun boleh. Tak kisahlah, mana-mana siapa je nak buat. Okey, kertas tu untuk awak muhasabah balik. Apa kesalahan diri awak pun boleh, ataupun awak nak tulis surat untuk kawan yang awak rasa macam awak ada buat salah pun boleh.
Nak simpan pun tak apa, nak bagi kat kawan pun tak apa. Ada. Tak muat ke untuk 2 muka surat tu? Sampai 21 ke sampai kedua je? Kedua. Okey adik-adik, akak rasa program kita pada hari ini setakat ini saja. Tapi boleh tak akak nak bagi pantun untuk adik-adik? Kejap-kejap tu kenapa? Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.